Guys, bila time patut tukar brake pad korang ni? Hari ni kita tukar brake pad untuk lowrider ST2023. Benda first korang akan buat ialah buka ni brake cap fluid ni. Sebab kita buka cap ni untuk release pressure dalam piston, so senang lah kita buka brake kat bawah nanti. Bila korang buka brake cap korang, make sure check juga kalau brake fluid korang kotor tak kotor. Kalau kotor, buat flushing. Dah buka cap, kita dah buka brake. So dekat brake ni dia ada dua skru yang kita kena buka lah. Bila korang cabut skru, dia akan jatuh plate ni lah. Sekarang baru kita boleh buka brake, tapi kita kena release piston dia dekat sini. So nak release piston, kita guna screwdriver je supaya kita boleh tolak piston brake tu ke dalam lah, untuk kita tarik keluar brake tu. Dalam brake pad ni dia ada 4 piston tau. So korang kena releasekan semua 4 piston tu. So kalau tak tahu bukti dia 4 piston ni, tengok belakang ni 1, 2, 3, 4. Brake pad baru kita guna ialah drag specialist lah. Harga dia agak bertahan lah, tak mahal tak murah. So satu set dalam 240, satu set maknanya belah kiri lah satu, dan satu lagi belah kanan lah. So dua-dua dalam 480 macam tu lah. Kalau bandingkan dengan ori Harley dalam 500 sebelah sahaja. Dan sekarang kita nak bezakan lah brake pad lama dengan brake pad baru lah. So korang kena tengok side by side lah, tengok ketebalan dia. Yang ni betul-betul dah nipis sikit je lagi. Ni ada lagi yang baru lah. Sekarang kita nak install terus brake pad baru lah. SOP dia korang insert je dalam tu. So tak perlu nak disassemble brake caliper ni lah. Settle je masuk dulu brake pad, masukkan balik plate dia dan masuk balik skru dia lah. Cara nak install brake pad ni, make sure yang ni kena dekat brake disc lah, macam ni. Satu insert macam ni, satu yang belah sebelah insert macam ni. Bila install brake pad ni, make sure brake pad dengan plate dia, skru semua masuk sama-sama. Kalau tidak nanti plate ni boleh boleh tercampak. So untuk sebelah pun proses sama juga, cumanya korang kena tengok macam aku kat sini, aku kena stand kat sini lah supaya bagi ruang untuk technician untuk buka brake kat sebelah sana lah. So kita dah habis install dua-dua brake pad. Tadi kita release, so dia kosong. So kita nak fit balik, kita kena tekan sampai dah sekeras lah. So settle je ni, korang boleh screw balik brake cap lah. Kalau korang tengok ni kat sini ada air-air, kenapa? Sebab tadi bila kita tekan dot 4 tu terkeluar, so kita cuci guna air lah. Tapi jangan masukkan air dalam ni, keliling untuk cuci ni, sebab takut nanti kena benda-benda getah, nanti dia ni lah menghapus. So guys, ada plan tak nak tukar brake pad kita orang? Kalau brake pad je dah 48,500, labor berapa ni Jad? 1,500? 700 juga lah korang kena spend untuk tukar brake pad. Berapa? Roger je Mija. Auto ke?